Terima kasih, Tuan Ketua. Terlebih dahulu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada 15 ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam sesi perbahasan yang telah pun menyentuh isu-isu berkaitan Kementerian Digital. Setinggi-tinggi penghargaan saya tuju kepada YB Larut, Pasir Mas, YB Tenggara, Jeli, Kuala Terengganu, YB Kuala Krai, YB Puncak Borneo, YB Ipoh Timur, YB Jerai, YB Kapar, YB Padang Rengas, YB Labuan, YB Tasik Logo, YB Kuching dan juga YB Tenom. Tuan Ketua, tahun 2025 menandakan tahun kedua pelaksanaan penuh mandat KD ataupun Kementerian Digital. Sejak penubuhannya pada 12 hari bulan Disember tahun 2023. Sepanjang tempoh ini, Kementerian Digital telah pun menzahirkan peranan sebagai peneraju utama ekosistem digital negara, memastikan segala usaha transformasi digital dilaksanakan secara terancang, secara inklusif dan juga berpaksikan hasil. Tahun 2026 akan menjadi detik penting dalam usaha kementerian untuk melonjakkan Malaysia sebagai sebuah negara AI. Aspirasi negara AI merujuk kepada wawasan untuk membangunkan Malaysia sebagai peneraju dalam pembangunan, penggunaan dan juga tadbir urus teknologi kecerdasan buatan. Ianya bukan sekadar tentang teknologi, Puan Ketua, tetapi tentang membina sebuah ekosistem yang menyeluruh, yang menggabungkan dasar, bakat, infrastruktur, kepercayaan digital dan pelaburan supaya Malaysia mampu muncul sebagai hub AI serantau yang berdaya saing dan berimpak tinggi. Selaras dengan visi Malaysia Madani yang menekankan kemajuan berteraskan kepada nilai kemanusiaan, inovasi dan kemampanan. Bagi menjayakan agenda besar ini, di bawah Belanjawan 2026, Kementerian Digital telah pun diperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 1.36 bilion yang merangkumi ringgit Malaysia 248.5 juta sebagai perbelanjaan mengurus dan ringgit Malaysia 1.11 bilion lagi bagi perbelanjaan pembangunan. Antara inisiatif utama yang akan digerakkan Tuan Ketua adalah seperti berikut. 53 juta ringgit Malaysia untuk geran pemecut digital Malaysia bagi mempercepatkan penerima gunaan teknologi baru seperti blockchain, AI dan juga pengkomputeran kuantum. Kedua, ringgit Malaysia 18.1 juta untuk memperkasakan pejabat kecerdasan buatan kebangsaan ataupun National AI Office, NAIO, bagi melahirkan bakat berkemahiran tinggi dan memperkukuh sistem atau ekosistem tadbir urus AI negara. Ketiga, ringgit Malaysia 20 juta untuk inisiatif GovTech Malaysia bagi mempertingkatkan aspek penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh. Dan keempat, 12 juta ringgit Malaysia untuk mengukuhkan ekosistem kreatif digital bagi menyokong industri animasi dan juga permainan digital tempatan. Saya telah pun mendengar dan meneliti semua isu, pandangan dan cadangan yang dibangkitkan, Puan Ketua. Izinkan saya menjawab kepada semua persoalan telah pun dibangkitkan berdasarkan kepada 4 tema utama yang selaras dengan keutamaan dasar kementerian, iaitu seperti berikut. Yang pertama, aspek memacu ekonomi dan transformasi digital negara. Kedua, aspek memperkukuh kepercayaan digital. Ketiga, aspek memperkukuh tadbir urus digital. Dan akhirnya, yang keempat, membangun modal insan dan literasi digital untuk negara. Tuan Ketua, tema pertama yang ingin saya sentuh adalah aspek memacu ekonomi dan transformasi digital kerana ia merupakan hasil ataupun outcome utama daripada segala usaha pendigitalan negara. Saya telah pun meneliti pandangan daripada YB Larut, Kuala Terengganu, Puncak Borneo, Labuan, Padang Rengas, Pasir Mas dan Tasik Logo yang merangkumi isu kualiti pelaburan, pembangunan ekonomi digital wilayah dan capaian internet. Tuan Ketua, menjawab kebimbangan mengenai kualiti pelaburan digital. Sukacita saya jelaskan bahawa Kementerian Digital komited untuk memperkukuh agenda ekonomi dan transformasi digital nasional. Tumpuan diberikan kepada usaha untuk menarik pelaburan strategik yang berimpak tinggi serta memastikan limpahan manfaatnya diterjemahkan kepada peluang pekerjaan bernilai tinggi, pemindahan teknologi dan pengukuhan rantaian nilai tempatan di seluruh negara. Dalam sektor pusat data khususnya, data centers, Malaysia telah menarik pelaburan kira-kira ringgit Malaysia 115 bilion
di antara tahun 2021 sehingga 2023. Dengan industri ini dijangka meningkat kepada sekitar 30,900 pekerjaan menjelang tahun 2030. Ini seiring dengan pertumbuhan permintaan perkhidmatan digital serantau. Pusat data merupakan pelaburan jangka panjang yang memberikan kesan limpahan ekonomi luas kepada pelbagai sektor. Pada fasa pembinaan Puan Dipertua, projek pusat data menjana permintaan tenaga kerja tempatan dalam bidang pembinaan, bidang kejuruteraan, bidang telekomunikasi, bidang pemasangan kabel dasar laut serta tenaga elektrik. Apabila pusat data mula beroperasi, lebih banyak pekerjaan teknikal dan profesional diperlukan termasuk bagi operasi dan penyelenggaraan pusat data. Aspek keselamatan cyber, aspek pentadbiran rangkaian, aspek pengurusan data, aspek perkhidmatan awan serta pembangunan penyelesaian digital inovatif seperti kecerdasan buatan AI ataupun juga Internet of Things IoT dan juga blockchain. Selain daripada itu, Puan Dipertua, limpahan ekonomi daripada pembangunan pusat data turut memanfaatkan syarikat tempatan dalam rantaian bekalan seperti firma seni bina, kejuruteraan, kontraktor elektrik, pembekal heating, ventilation and air conditioning, penyedia keselamatan, pakar ketersambungan dan pengurusan fasiliti dan sebagainya. Pertumbuhan ekosistem ini juga mengalakkan perkembangan syarikat perkhidmatan digital tempatan sekaligus membuka lebih banyak peluang kontrak dan kerjasama komersial kepada syarikat-syarikat tempatan. Menjawab saranan berkaitan pembangunan hub pusat data adalah satu usaha yang kompleks dan bergantung sepenuhnya kepada penyediaan infrastruktur berteknologi tinggi yang menyeluruh. Komponen teras ini termasuklah bekalan elektrik berskala besar yang stabil, sumber air berterusan untuk penyujukan, sambungan rangkaian yang berkelajuan tinggi dengan latensi amat rendah, serta kawalan keselamatan cyber berlapis yang cukup kukuh. Aspek yang kedua dan Dipertua berkaitan dengan pemerkasaan PMKS. Usaha memperkasakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana juga menjadi teras agenda ekonomi digital. Kementerian Digital melalui agensinya MDEC ataupun Malaysia Digital Economy Corporation telah melaksanakan program e-usahawan sejak tahun 2015 lagi, Puan Dipertua. Program ini memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran keusahawanan serta pemerkasaan literasi dan penerima gunaan digital dalam bidang perniagaan. Sehingga bulan 9 tahun ini, bulan September, lebih daripada 645,000 PKMS, usahawan dan pelajar termasuk daripada kawasan luar bandar telah pun dilatih dan ianya merekodkan impak jualan kumulatif yang besar iaitu lebih ringgit Malaysia 1.33 bilion. Bagi memperluaskan lagi pencapaian, MDEC telah pun bekerjasama dengan pelbagai agensi dan juga IPT tempatan untuk menjadikan pusat komuniti sedia ada sebagai hub e-usahawan dalam memperkasakan aktiviti keusahawanan digital. Sehingga bulan September 2025, terdapat sebanyak 220 hub e-usahawan di seluruh negara. Tuan Dipertua, kemudian kita lihat kepada akses digital yang saksama dan juga stabil. Menjawab isu capaian dan kualiti internet, kerajaan melalui DNB ataupun Digital National Berhad komited untuk memastikan bahawa setiap rakyat tanpa mengira lokasi menikmati akses digital yang menyeluruh dan stabil. Sehingga 30 hari bulan September tahun 2025, liputan 5G negara telah pun mencapai 82.4% di kawasan berpenduduk ataupun coverage of populated areas KOPA dengan bilangan tapak 5G kira-kira sebanyak 7,400. Puan Dipertua, liputan KOPA di Sabah bagi tempoh sehingga 30 hari bulan September 2025 adalah 68.9%, manakala liputan KOPA Sarawak untuk tempoh yang sama telah pun mencecah 63.8%. Selaras dengan iltizam dalam rancangan Malaysia ke-13, sasaran liputan 5G akan diperluas sehingga 98% menjelang tahun 2030. Ianya merangkumi kawasan perindustrian dan desa bagi merapatkan jurang digital di antara bandar dan luar bandar serta di antara Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Puan Dipertua, berhubung persoalan transformasi digital kerajaan pula, integrasi perkhidmatan digital kerajaan dan jaminan sistem yang mesra pengguna, Kementerian Digital melalui Jabatan Digital Negara ataupun JDN terus komited untuk mempertingkatkan pengalaman rakyat.
Jabatan Digital Negara telah membangunkan gerbang utama perkhidmatan digital sepadu kerajaan iaitu portal My Government yang boleh diakses dan aplikasi mudah alih MyGov Malaysia mobile app sebagai pusat sehenti penyampaian maklumat dan perkhidmatan digital kerajaan kepada rakyat. Kedua-dua inisiatif ini dibangunkan bagi meningkatkan lagi kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan serta merakyatkan perkhidmatan awam melalui capaian setempat yang menyeluruh berentas semua agensi. Sehingga kini, Tuan Dipertua, sebanyak 2,262 perkhidmatan digital di portal My Government dan 38 perkhidmatan pada aplikasi mudah alih MyGov yang sedia untuk diakses dalam talian oleh pelanggan daripada pelbagai golongan dan ini pada bila-bila masa. Bagi menyokong perkongsian data dalam menyempurnakan perkhidmatan bersepadu dalam keadaan yang terjamin dan selamat, JDN juga menyediakan perkhidmatan platform pengkongsian data Malaysia Government Central Data Exchange ataupun MyGDX semenjak tahun 2018. Sehingga kini, Puan Dipertua, sebanyak 78 agensi telah pun tersedia dengan platform MyGDX dan 253 perkhidmatan tersedia dalam perkongsian data ataupun API. Perkhidmatan ini yang disokong oleh Akta Perkongsian Data, Akta 864 yang dikuatkuasakan pada bulan 4 tahun ini yang menggalakkan lagi perkongsian data yang lebih terjamin kedaulatannya dan integriti data kerajaan. Dengan pelaksanaan menyeluruh ini, kerajaan yakin sistem digital kerajaan akan menjadi lebih mesra pengguna, mudah diakses, inklusif dan juga sepadu. Sekaligus memperkukuh tadbir urus digital negara serta meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan secara dalam talian. Menteri. Sila, Tebrau. Ya, saya tertarik dengan poin yang dibawa oleh Menteri tentang My Government Net tu. Saya sudah lama perjuangkan untuk kerajaan, untuk kita ada satu super app. Dan nampaknya My Government ni adalah super app yang nak dipromosikan oleh kerajaan. Saya sendiri ada download My Government, saya menyokong usaha kerajaan baik ini. Tapi bila saya melayan web app ni, saya nampak masih banyak yang belum isi lagi. Contohnya cukai akan datang. Persaraan kategori sini akan datang. Dan saya nampak UI ni, user interface ni, kalau saya cakap benar lah, maafkan kalau saya cakap ni, saya nampak lebih terlalu kartun bagi saya. Dia tak begitu serius. Kalau kita banding dengan MySejahtera ataupun dengan TNG, dia nampak lebih profesional. Sebab ini app kerajaan. Saya haraplah kita improve user interface ni. Dan untuk isi-isi ni, saya harap bukan sahaja kita kata 200 akan masuk, tapi kita dekat timeline juga. Sebab benda ni setahu saya memang ramai orang di luar tak sana. Tidak tahu kewujudan My Government lagi dan juga kita kena promote. Bila launching ni beberapa bulan lepas tu macam tak ada follow up. So kita kena isikan ni secepat mungkin dan kita boleh promote secepat mungkin. Satu lagi yang saya nak bawa perhatiannya lah, dalam sini ada satu kolom dia kata 5 berita terkini. Saya rasa sebenarnya ini satu app ni kita guna peluang ni untuk bukan bagi berita umum. Bagi kita patut kita wawarkan dasar kerajaan. Contohnya, Budi 95, SARA. Benda-benda orang yang mungkin dia rasa keliru atau tak faham tentang dasar-dasar kerajaan yang dipermainkan oleh politik aktor tu untuk mengelirukan rakyat. Daripada sistem ni, kita boleh memberi maklumat yang lebih sahih dan betul supaya rakyat faham, oh rupanya SARA tu guna IC. So mereka faham benda-benda ni. So saya harap inilah pandangan saya lah. Saya harap Menteri boleh take note of this. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat daripada Tebrau. Saya terima apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat daripada Tebrau. Pertamanya, Yang Berhormat, izinkan saya juga menjelaskan bahawa sebenarnya sebelum daripada ini kita ada banyak agensi yang mempunyai app-app tersendiri. Dan kita lihat bahawa ianya berlapis-lapis. Jadi apabila berlaku keadaan sebegitu, perlu untuk kita menyelaras semua app yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu, bawa ianya bersama, integrate dan kemudian daripada di situ kita akan angkat dan kita akan selaraskan dengan My Government. Jadi itu menjadi aspek yang memakan masa
Kerana kita tidak mahu ada banyak apps berkaitan dengan perkara yang sama dan itu menjadi satu masalah yang telah pun dibangunkan kepada kita untuk kita kaji. Jadi itulah sebabnya ianya mengambil masa. Tapi ianya dalam perkara dalam perhatian kita dan tim kita memang sekarang melihat kepada aspek itu dan kita terima sebarang cadangan daripada semua yang berhormat yang dapat membantu kita dalam aspek ini. Kedua, berkenaan dengan UI UX, ada beberapa juga pandangan yang telah pun diangkat kepada kita. Satu daripadanya adalah bagaimana kita boleh menggunakan animasi misalnya sebagai satu contoh untuk menyediakan satu wajah yang berbeza. Tapi as you have said, apa yang penting adalah untuk kita menyediakan satu platform yang mudah diakses, senang dipahami oleh rakyat di luar sana dan kemudian yang paling penting adalah maklumat yang kita dapat ketengahkan kepada rakyat melalui platform ini. Jadi banyak cadangan telah pun dibawa. Kita masih dalam proses menerima cadangan tersebut dan kita ada ruang untuk mempertingkatkan lagi perkhidmatan itu dan saya akan ambil kira tim saya di parlimen hari ini mereka ambil catatan. Ketiga, berkaitan dengan berita-berita utama ini telah pun kita terima banyak cadangan. Sebenarnya ada juga yang mengatakan bahawa ianya harus diperlebarkan untuk semua berita terkini yang mempunyai nilai berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan. So we also working on that. Tapi yang penting yang berhormat Tebrau, kita sering kali dapat cadangan-cadangan sehingga kadang-kadang dirasa bahawa kita perlu membina satu produk yang sempurna. Tapi realiti dia di dalam aspek ini khususnya ada cadangan-cadangan berbeza dibawa kepada kita setiap hari. So we have to start somewhere. And this is the reason why kita teruskan dengan apa yang ada. Dan setakat ini 3 bulan yang lalu kita lihat perkhidmatan atau platform ini memang ianya berjalan dengan lancar lah. So saya harap bahawa bergerak ke hujung tahun ini kita dapat melancarkan satu perkhidmatan portal yang lebih kurang bukan sempurna tapi ianya boleh memahami keperluan rakyat di luar sana dan saya sudi untuk menerima apa-apa cadangan buat tujuan tersebut. Ya. Terima kasih. Terima kasih Menteri sebab harapan saya tinggi. Ya. Saya rasa super app seperti ini yang kita menggabungkan, selaraskan dengan semua agensi CPJ pun ada, My Border Pass semua tu adalah penting untuk kita tunjukkan dunia that kita Malaysia tengah digital dan saya nak UI itu senang untuk rakyat faham dan tak keliru. Itu saja. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat. Ya, sila Ipoh Timur. Senada dengan Tebrau dan saya agak rasa sejuk hatilah gembira dengar respon daripada Yang Berhormat Menteri sebab apa yang Tebrau bawa, apa yang Yang Berhormat Menteri dan pendirian kerajaan ni memang saya rasa adalah senada sejiwa dengan apa yang ada pada hari ini dari segi realitinya. Cuma saya rasa sebenarnya kita boleh leverage bila kita bicara tentang super app. Bukan kita tak ada presiden, bukan kita tak ada benda yang lain kita boleh rujuk. Dalam negara kita dah pernah ada nyarih-nyarih jadi tapi tak jadi-jadi MySejahtera yang disebut oleh Tebrau juga. Kita pergi negara lain, negara yang populationnya mencecah 1.4 bilion, 1.5 bilion hampir-hampir pun boleh guna satu super app. Ya, kita tak ada Tencent, kita tak ada WeChat. Tapi apabila adanya sesuatu platform, sesuatu yang UI UX-nya dah elok dah, lebih baik saya cadang ini secara konsep dan falsafah dia, lebih baik guna sesuatu yang kita dah ada, MySejahtera ke TNG ke, dan kita integrate dan bukannya nak buat baru setiap kali kita nak buat satu inovasi. Inovasi boleh bertumbuh di tempat yang telah digunakan, telah diusahakan, yang udah pun bukti subur tanpa nak bina sesuatu yang baru. Kerana apa yang dah bina tu dia dah ada. Jadi saya nak mohon pendirian lah, mungkin nak dengar sedikit falsafah di sebaliknya. Apa pendirian dan pemikiran Yang Berhormat Menteri. Yang udah ada boleh kita perkasakan daripada sesuatu yang baru kita nak bina semula dari akar dia. So, is this something that we should consider yang dah bukti baik? Terima kasih Yang Berhormat. Ya, saya
berpendapat bahawa bila sudah ada sesuatu yang wujud yang boleh kita gunakan, patut kita gunakan dan kita perkukuhkan lagi, kita tambah baik dan sebagainya. Itu sebab apabila kita lihat kepada platform kerajaan, memang platform kerajaan pun wujud sebelum daripada ini. Aspek yang kita lihat adalah bagaimana kita boleh memastikan bahawa setiap agensi kerajaan dapat melihat usaha untuk integrasi apps yang mereka ada itu di atas satu platform yang akan menjadi wajah ataupun platform untuk kerajaan. So di situlah kita lihat keperluan untuk kita pastikan bahawa tidak ada lapisan di semua agensi dan sebagainya. Dan bagaimana kita boleh memperkasakan satu platform untuk menjadi platform kerajaan di mana maklumat yang kita capai menerusi platform itu dapat ada keyakinan kerana ia ini adalah platform kerajaan. So itulah apa yang kita laksanakan untuk membina dan juga mewujudkan platform My Digital Government ini. Dan saya rasa ini adalah satu usaha yang telah pun membawa kepada banyak kerjasama di antara semua agensi kerajaan. Saya juga ingin merakamkan penghargaan saya. Ini bukan senang. Tapi saya lihat bahawa komitmen yang diberikan oleh semua komitmen yang padu dan kita telah pun melihat sistem ini bergerak dengan lancar dan berjaya dalam 6 bulan, 8 bulan yang lepas. Dan kita harap bahawa bergerak ke depan, khususnya mulai tahun 2026 ini, we will see My Government as portal My Government sebagai portal kerajaan dan semua aplikasi yang wujud berkaitan dengan data dan perkhidmatan kerajaan itu dapat kita integrasikan kepada platform ini. Terima kasih. Sila. Terima kasih Menteri. Saya ingin beralih daripada isu digital kepada isu pembinaan sekolah ladang jeram Tamil yang telah saya bahaskan dalam perbahasan saya. Dan di mana saya telah merakamkan ucapan penghargaan kepada Menteri dan juga kerajaan. Kita tahu yang di Pertua ada pihak-pihak, terutamanya saya ingin terus terang, terutamanya pihak-pihak daripada pihak pembangkang yang bukan yang hadir di dewan ini tidak pernah berbincang, pembangkang di dewan ini tidak pernah berbincang tentang isu ladang sekolah ladang jeram. Tetapi pembangkang di luar seolah-olah kerajaan kita tidak prihatin kepada isu-isu yang melibatkan orang-orang India, kaum India. Dan selalunya isu-isu berkenaan dengan sekolah-sekolah Tamil dimainkan. Tetapi saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih. Apabila kita lihat dalam sesi parlimen yang dahulu, Menteri yang berhormat telah memberi komitmen bahawa dalam pembentangan pelanjawan kali ini, perkara ini akan dinyatakan dengan jelas. Dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih bagi pihak pekerja-pekerja ladang, bagi pihak murid-murid di situ yang telah belajar dalam kontainer selama 20 tahun. Pencapaian pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil ladang jeram ini merupakan salah satu perkara yang perlu kita wawarkan untuk menunjukkan bahawa kerajaan ini bukan sekadar cakap tetapi boleh juga bikin kerja. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk menyatakan dengan lantang bahawa kemarin kita lihat Paguh kata, kerajaan ini sudah bersedia untuk ke Putrajaya. Semua pihak-pihak menyokong kita. Semasa Paguh tak pernah bincang pun pasal sekolah ladang jeram Tamil. Dia hanya merampas kuasa, melarang kita untuk mengadakan sidang parlimen. Isu ladang jeram sekolah Tamil ladang jeram tidak pernah dibincangkan oleh Paguh. Jadi saya nak bagi tahu dengan lantang, tolonglah Paguh ini jangan tipu kaum India lagi. Sudah cukup. Dan saya ingin, jadi betul saya minta maaf, saya emosi sedikit. Jangan emosi. Ya, kerana pihak-pihak pembangkang selalu memainkan isu ini. Kerajaan ini tak prihatin kepada orang India. Kerajaan ini tak buat secukupnya untuk orang India. Pembangkang di dewan ini tak pernah bincang pun. Tapi saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih. This government is a government for the people, all Malaysians. Timbalan di Pertua. Dan Menteri, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih di atas semua yang telah dilakukan. Saya yakin dan percaya bahawa kaum India akan terus menyokong kerajaan ini untuk memastikan kita akan membela nasib mereka. Terima kasih, Menteri. Berhormat Speaker Peraturan Mesyuarat. Berhormat Speaker tadi telah pun mendengar Peraturan Mesyuarat yang mana satu? 36, sangkaan jahat. Ada dua perkataan dikeluarkan oleh Julutong tadi. Pertamanya, dia kata merampas kerajaan. Kerajaan yang ditubuhkan oleh Perikatan Nasional direstui oleh yang di Pertuan Agong.
Apakah kita nak mengatakan bahawa itu sebuah rampasan? Kita bukan pakai ketenteraan. Ini tak betul, perkataan ini sangkaan jahat, mengelirukan. Yang kedua tadi dia sebut bahawa Paguh khianat kepada masyarakat India. Ini pun tak boleh disebut begitu. Tuan Dia Pertua, tak boleh biarkan dia terus bercakap membawa retorik seperti itu. Kerana ini jelas bercanggah dengan peraturan mesyuarat. Minta ruling. Yang Berhormat Jelutong sila. Saya boleh tarik balik kenyataan merampas kerajaan. Saya gunakan istilah pintu belakang ataupun tebuk atap. Tak salah. Nombor dua, saya berpendirian bahawa Yang Berhormat Paguh tidak membela kaum India. Dan saya tidak akan tarik balik kenyataan itu. Ladang Jeram membuktikan bahawa kerajaan ini prihatin terhadap kaum India. Betul. Terima kasih. 36-6 tadi maksud dia mengatakan Paguh menipu. Itu bukannya menarik balik apa yang dicakap tadi. Perkataan menipu itu tak boleh. Maknanya ahli dewan ini menipu. Dia kena tunjuk bukti lah apa yang tipunya. Mana ada cakap tipu? Mana dia sebut Ada tipu? perkataan Tak ada. Mana dia? Ahli-ahli yang berhormat. Jelutong, sila buat penjelasan. Timbalan speaker, kalau saya kata dia jadi bekas hakim, dia marah. Saya tak pernah kata menipu. Saya tak pernah kata menipu. Perkataan Paguh menipu orang-orang India. Ada perkataan tadi. Kau takkan saya bangun. Mungkin Yang betul, saya nak beritahu. Okey. Sekarang ni, Jelutong dengan beberapa orang lagi selalu sebut saya sebagai hakim. Yang Berhormat, ini bukan nanti- masa untuk buat penjelasan tentang bekas hakim. Bukan. Ini 36. Bukan. Saya suruh Yang Berhormat sila duduk. Kalau Yang Berhormat kata tadi Yang Berhormat Jelutong ada menggunakan perkataan menipu, sila cek Hansard kerana saya pun tak perasan juga. Tak apa, sila duduk dulu. Saya mau Yang Berhormat Menteri untuk jawab dulu. Yang betul, 36-4. Satu lagi. Kataan dia selalu sebut saya hakim. Apa benda masalah hakim? Kalau saya hakim, masalahnya Yang Berhormat saya sekarang hanya ahli mendengar. parlimen yang perlu mengikut peraturan Menteri. mesyuarat. 36-4. 34 maknanya perkataan yang menghina. Hakim itu Sejak menghina. bila hakim tu menghina? Orang aja biadab. Jangan menghina hakim ni besok. Menghina Kan hina. Cukuplah. Cukup, Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat Menteri untuk gulung. Menteri, tolong betulkan Menteri. Ni memang lawyer buruk ni. Ya. Tuan Dipertua, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Jelutong. Saya nak rakamkan tinggi-tinggi perhargaan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana dan saya ingin menjelaskan di sini, apabila kita ada isu-isu yang melibatkan semua, ya, khususnya yang dibawakan tadi adalah aspek berkaitan dengan sekolah ladang jeram. Ini adalah masalah yang telah pun timbul kian lama, 20 tahun tapi tidak diselesaikan. Jadi apabila dibawa ke perhatian saya, kita membawa berbincang di peringkat kabinet dan dengan ada bantuan dan kerjasama daripada Menteri Pendidikan, Timbalan Menteri Pendidikan, kita lihat kepada bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini kerana tidak boleh dibiarkan berterusan. Tapi di sini kita dapat melihat komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Tambun. Apabila beliau lihat kepada satu masalah, beliau hendak mencari satu solution yang menyelesaikan masalah itu berterusan, ya. Dan inilah yang saya rasa kita perlu memberikan rakaman penghargaan kita kepada beliau. Kita lihat Yang Amat Berhormat PMX ini sangat fokus. We want to solve problems that have existed for a long time dengan izin, and we'll make sure kita nak pastikan bahawa kita laksanakan apa yang kita sebut sebagai penyelesaian itu. Itu sebabnya yang Tuan Ketua, saya telah pun memberi penekanan kalau boleh kita nak mulakan kerja terus, kalau boleh sebelum akhir tahun ini pun lagi baik. Tapi saya dimaklumkan bahawa
kemungkinan besar ia ini akan bermula dalam awal tahun depan. Tapi apa yang berlaku juga, Jelutong, saya nak bagi komitmen kita bahawa masalah-masalah yang dibangkitkan akan kita cuba sedaya upaya untuk selesaikan. Itulah saya rasa peranan kerajaan dan itulah apa yang kita lihat sebagai hasrat utama kerajaan Madani yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan Ketua, saya teruskan dengan aspek jawapan saya berkaitan dengan memperkukuh kepercayaan digital. Puan Ketua, Kementerian Digital mengambil maklum pandangan ahli yang berhormat yang menzahirkan kebimbangan terhadap aspek keselamatan digital negara. Ini meliputi perlindungan data peribadi, aspek ancaman penipuan dalam talian yang semakin meruncing, keselamatan cyber dan keperluan mendesak untuk meningkatkan tahap literasi keselamatan digital rakyat termasuk generasi muda. Kerajaan memandang serius isu keselamatan data peribadi rakyat, terutamanya dalam menghadapi peningkatan kes penipuan digital, kes-kes serangan cyber dan juga cabaran etika kecerdasan buatan. Melalui Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP dan Cyber Security Malaysia, pelbagai langkah perundangan, teknikal dan pendidikan sedang dan telah dilaksanakan secara bersepadu. Dari aspek perundangan, Pendiri-Ketua, kerajaan telah pun memperkenalkan Akta Keselamatan Cyber dalam tahun 2024 yang telah pun berkuat kuasa pada 24 Ogos tahun 2024 dan ianya untuk mempertingkatkan tahap keselamatan cyber negara yang menumpukan kepada perlindungan infrastruktur maklumat kritikal negara. Pada tahun yang sama, kerajaan juga telah pun meminda Akta Perlindungan Data Peribadi dan yang antaranya mewajibkan pelantikan pegawai perlindungan data ataupun DPO, memperkenalkan pelaporan mandatori bagi insiden pelanggaran data serta meningkatkan kadar penalti secara signifikan kepada denda maksimum RM1 juta Malaysia atau penjara sehingga 3 tahun. Ini dengan jelasnya menunjukkan komitmen kerajaan yang tidak berbelah bagi dalam aspek memastikan data rakyat dilindungi. Selanjutnya, Kementerian Digital sedang merangka strategi kepercayaan digital dan keselamatan data yang akan menjadi kerangka kawal selia menyeluruh bagi memperkukuh tadbir urus keselamatan data. Bukan sahaja untuk sektor awam, Tuan Ketua, tetapi juga sektor swasta. Strategi ini menyatukan prinsip keselamatan, accountability dan kepercayaan digital selaras dengan hala 7 RMK 13 ke arah pembentukan negara AI yang selamat dan juga dipercayai. Dari aspek kesiapsiagaan teknikal dan operasi, izinkan saya teruskan yang Tuan Ketua. Cyber Security Malaysia terus memperkasa benteng pertahanan cyber negara melalui pelbagai inisiatif. Yang termasuk pertama, sistem pengurusan keselamatan maklumat ISMS berdasarkan standard ISO bagi memastikan pengurusan keselamatan maklumat dilaksanakan secara holistik dan efisien. Kedua, kita ada skim penilaian dan pensijilan keselamatan digital dan privacy yang memfokus kepada cara pelaksanaan menyeluruh dalam pengurusan maklumat privasi dan keselamatan digital di samping menyokong pelaksanaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang melibatkan organisasi serta rakyat di Malaysia dan ekosistemnya. Ketiganya, kita lihat kepada aspek latihan pegawai perlindungan data dan pensijilan ketua pegawai keselamatan maklumat bagi membentuk kepimpinan keselamatan maklumat dalam organisasi khususnya dalam sektor NCII dan akhirnya program pemerkasaan keselamatan cyber ataupun cyber kasa yang merangkumi 3 komponen utama keselamatan cyber iaitu insan, proses dan teknologi yang mengandungi lebih 40 produk dan perkhidmatan keselamatan cyber yang dibangunkan oleh Cyber Security Malaysia. Ini juga merangkumi apa yang kita lancarkan baru-baru ini iaitu makmal forensik kenderaan pertama negara yang berperanan dan betul untuk memperkukuhkan keupayaan forensik digital nasional dalam aspek-aspek penyiasatan insiden khususnya yang menyebabkan kes-kes kemalangan dan jenayah. Puan Ketua, menjawab kebimbangan yang berhormat Kuala Krai berkenaan dengan peningkatan kes scam yang menyasarkan warga emas, kerajaan telah mengambil pendekatan pelbagai agensi. Walaupun siasatan jenayah penipuan adalah di bawah bidang kuasa PDRM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos-Sara Hidup dan Bank Negara Malaysia, Kementerian Digital memainkan peranan penting dalam aspek menyediakan bantuan teknikal, analisis forensik digital dan khidmat nasihat pakar. Samping itu, Pusat Respons Scam Kebangsaan atau NSRC yang beroperasi melalui talian 997 bertindak sebagai pusat sehenti untuk menyelaraskan tindakan pantas bagi membekukan transaksi
dan menjejaki aliran wang hasil jenayah. Bagi menangani isu di peringkat akar umbi seperti yang dibangkitkan oleh YB Kuching, Jerai dan Kapar, usaha pendidikan dan literasi digital dipergiatkan secara menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Kementerian Digital melalui Cyber Security Malaysia bekerjasama dan rapat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menerapkan modul etika cyber nasional ESN dalam kurikulum sekolah di bawah program Cyber Safe in Schools. Modul ini merupakan langkah utama bagi melahirkan generasi yang celik digital, beretika dan bertanggungjawab dalam penggunaan ruang cyber. Cyber Security Malaysia juga melaksanakan pelbagai program kesedaran sebagai Cyber Safe Awareness Talk dan program Cyber Safe untuk rakyat. Selain itu dan Ketua, pelbagai aktiviti komunikasi awam turut dijalankan termasuk sambutan Hari Keselamatan Internet, pembangunan infografik dan video keselamatan cyber bagi memperkukuh kesedaran masyarakat tentang tanggungjawab dan keselamatan digital. Sesungguhnya, Tuan Ketua, keselamatan digital bukan sekadar isu teknikal, tapi merupakan tanggungjawab bersama antara kerajaan, industri dan juga rakyat. Kerajaan akan terus memastikan aspek keselamatan, aspek privasi dan aspek kepercayaan digital menjadi tunjang utama dalam setiap dasar pendigitalan negara agar transformasi digital dilaksanakan dalam persekitaran yang selamat, beretika dan berdaya tahan. Tuan Ketua, kerajaan juga mengambil maklum berkaitan dengan pandangan yang dilontarkan oleh ahli-ahli berhormat daripada Tenggara, Jelly dan juga Ipoh Timur yang menekankan keperluan memperkukuh tadbir urus digital negara. Ini bukan sahaja dari aspek pembangunan teknologi, tapi juga merangkumi kesediaan dasar, keseimbangan antara kemajuan digital dan hak privasi rakyat, serta accountability agensi kerajaan terhadap pengurusan data awam. Tuan Ketua, Kementerian telah merangka plan menyeluruh untuk menjayakan aspirasi menjadikan Malaysia sebuah negara AI atau AI Nation dan hub serantau menjelang tahun 2030. Aspirasi ini bukan sahaja menekankan aspek pembangunan teknologi, tetapi juga memberikan fokus menyeluruh kepada rakyat, perniagaan dan juga industri. Dan kerajaan dengan fokus dalam rancangan rancangan Malaysia ke-13. Ianya merangkumi beberapa aspek. Pertama, kita kena lihat kepada bagaimana kita dapat memperkasa rakyat dan transformasi bermakna dalam kehidupan seharian semua. Ini untuk memastikan semua segmen masyarakat mendapat manfaat dari AI, termasuk peluang pekerjaan, akses pendidikan, perkhidmatan awam yang lebih cekap serta peningkatan kesejahteraan. Kedua, kita lihat kepada aspek membina negara atau Malaysia sebagai pemangkin inisiatif. Ini melibatkan inovasi ke arah peringkat global di mana kita membina produk dan penyelesaian AI made by Malaysia. Meletakkan negara bukan sekadar pengguna tetapi juga pengeluar teknologi yang bernilai tinggi. Ketiga, kita berfokus kepada membina kerajaan yang dapat memperkasakan AI ataupun an AI augmented government. Kerajaan sebagai pemangkin dengan mengadaptasi AI untuk meningkatkan keberkesanan perkhidmatan awam, mengurangkan karenah birokrasi dan memperkukuh dasar berasaskan data. Bagi mencapai aspirasi ini, Tuan Ketua, plan pelaksanaan sedang digerakkan melalui RMK 13, rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, fasa 3 dan plan tindakan AI kebangsaan 2030 yang berpaksikan 5 teras utama. Pertama, dasar dan hala tuju yang jelas. Kita hendak mewujudkan satu plan tindakan AI kebangsaan 2030 yang berperanan sebagai dokumen rujukan utama negara dalam memperkasa pembangunan dan penerapan teknologi AI secara menyeluruh. Plan ini menetapkan hala tuju strategik bagi menjadikan Malaysia peneraju seratau dalam inovasi dan penerapan AI. Di samping memastikan pembangunan teknologi ini dilaksanakan secara inklusif, beretika dan berasaskan keperluan nasional. Di antara objektif utamanya ialah memperkukuh daya saing ekonomi negara, memodernkan penyampaian perkhidmatan awam, merangsang pertumbuhan industri berasaskan data serta membina ekosistem AI negara yang mampan meliputi dasar aspek bakat, pembinaan infrastruktur dan juga aspek penyelidikan. Kedua, kita lihat kepada tadbir urus dan etika AI yang inklusif dan mampan. Melalui garis panduan tadbir urus dan etika AI, AIGE yang telah pun dilancarkan oleh sahabat saya Tanjung Malim dan diperkenalkan dalam tahun 2024 berasaskan 7 prinsip utama termasuk keadilan, keselamatan, ketulusan dan kesejahteraan manusia.
Selain itu, kementerian juga sedang meneliti pembangunan rang undang-undang khusus AI bagi melengkapkan perlindungan perundangan terhadap penyalahgunaan dan risiko etika penggunaan AI yang semakin pesat membangun. Di sini saya telah pun menyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini, kita lihat kerana aspek yang memerlukan undang-undang, aspek yang memerlukan peraturan dan aspek-aspek lain yang boleh kita kawal melalui hala tuju ataupun langkah-langkah yang lain. Ketiganya, kita lihat kepada pembangunan bakat berterusan, iaitu memperkukuhkan rantaian bakat daripada sekolah rendah sehingga pendidikan tinggi. Disokong dengan program, dengan izin, reskilling, upskilling untuk menarik kepakaran antarabangsa. My Mahir National AI Council for Industry merupakan inisiatif hasil kerjasama strategik di antara Talent Corp, Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan yang telah dilancarkan pada bulan Mei tahun ini. Inisiatif ini bertujuan mempercepatkan transformasi tenaga kerja negara melalui program latihan semula dan peningkatan kemahiran yang berpaksikan kes penggunaan sebenar di industri, sejajar dengan hala tuju pembangunan bakat AI negara. Sebagai langkah permulaan Tuan Ketua, projek rintis bagi kes penggunaan industri telah dilaksanakan pada bulan Oktober tahun ini dengan penyertaan seramai 73 penyerta. Keempat, kita fokus kepada aspek infrastruktur digital dan data. Plan Tindakan AI Kebangsaan 2030 mengetengahkan kepentingan memperkukuhkan ekosistem data sedia AI, menyediakan infrastruktur yang mampu milik dan mudah diakses serta keperluan membangunkan AI sandbox sebagai ekosistem ujian selamat untuk sektor-sektor awam, sektor swasta dan sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Akhirnya, kita lihat kepada aspek-aspek menarik pelaburan yang mampan. Tuan Ibu Ketua, mewujudkan persekitaran yang membolehkan melabur dengan yakin dalam usaha niaga AI adalah satu perkara yang penting. Plan ini berusaha memobilisasikan pembiayaan gabungan daripada kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan dan modal swasta untuk mengurangkan risiko usaha niaga AI dan mengekalkan pertumbuhan ekosistem. Pada masa yang sama, kerajaan ingin juga menegaskan bahawa aspek kedaulatan negara perlu diberikan keutamaan dalam aspek pembangunan sovereign compute, termasuk pembinaan model ataupun LLM, Large Language Model dengan izin. Pendekatan ini menuntut pematuhan terhadap prinsip rukun negara, perundangan serta norma dan budaya tempatan. Dengan demikian, kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan di Malaysia akan terus dibangunkan secara bertanggungjawab berteraskan nilai, identiti dan jati diri negara. Dengan perancangan rapi dan pendekatan holistik ini, Malaysia dijangka mampu muncul sebagai negara AI yang inklusif, beretika, selamat dan berdaya saing, sekaligus menjadikan AI sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi serta transformasi kehidupan rakyat menjelang tahun 2030. Tuan Ibu Ketua, aspek ketulusan dan accountability data dapat dijawab dengan bertulis kerana banyak butir-butir ditanya daripada situ. Saya akan memberikan jawapan bertulis kepada Yang Berhormat yang telah pun membangkitkan aspek-aspek itu. Akhirnya, Tuan Ketua, izinkan saya menyentuh sedikit berkaitan dengan aspek membangun modal insan dan literasi digital. Tuan Ibu Ketua, kerajaan mengambil maklum pandangan ahli Yang Berhormat daripada Tenggara, Yang Berhormat Ipoh Timur dan Tenom yang menyentuh pelbagai aspek kritikal berkaitan pembangunan modal insan. Kerajaan sedar bahawa kejayaan pendigitalan sektor awam bergantung kepada kecekapan dan kesiapsiagaan modal insan. Bagi memastikan penjawat awam kekal relevan dan berdaya saing dalam era digital, JDN bersama dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam menetapkan program kompetensi sektor awam secara keseluruhan. JPA berperanan sebagai peneraju dasar dan penyelaras utama latihan untuk keseluruhan perkhidmatan awam, memantau pelaksanaannya dan menyediakan program latihan dalam perkhidmatan seperti program pembangunan kepakaran dan perunding kerajaan. Sebagai agensi pelaksana utama, Institut Tadbiran Awam Negara Intan juga bertanggungjawab untuk melatih semua penjawat awam secara menyeluruh. Intan menyediakan pelbagai kursus kemahiran digital umum melalui platform pembelajaran dalam talian iaitu e-pembelajaran sektor awam serta melalui program seperti Digital Government Competency dan Capability Readiness. Modul latihan AI yang disediakan untuk sektor awam bukan saja berfokus kepada teknologi AI asas, tetapi juga merangkumi teknologi AI spesifik seperti AI untuk otomasi pejabat, kesihatan, keselamatan, pendidikan dan lain-lain bidang.
Kementerian Digital melalui JDN juga sedang melaksanakan pelbagai inisiatif seperti makmal ujian AI Sandbox, melalui platform AI as a Service yang memberi peluang penjawat awam untuk mencuba dan meneroka pembangunan sistem AI melalui kaedah sandbox serta inisiatif kolaborasi program kompetensi dan industri serta IPT supaya penjawat awam juga dapat menguasai teknologi ini dengan cepat dan berkesan. Matlamat Kementerian Digital Ketua adalah jelas supaya Malaysia bukan sekadar menjadi negara pengguna tapi juga menjadi penerus teknologi di rantau dan di dunia. Selain daripada itu, Kementerian Digital melalui kerjasama strategik dengan ASEAN School of Business telah berjaya melatih lebih daripada 300 pegawai kerajaan di bawah program Executive Digital Leadership. Program ini direka khusus untuk memberi pegawai dalam kalangan pengurusan pertengahan sehingga pengurusan atasan dengan pengetahuan dan kemahiran kepimpinan digital yang relevan. Tuan Ketua, sebagai penutup, izinkan saya menyatakan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ahli yang berhormat telah pun mengambil bahagian dalam perbahasan. Banyak cadangan telah pun dibawa, saya terima dengan terbuka dan kita hendak memastikan bahawa kita dapat menjayakan misi kita untuk membina negara AI menjelang tahun 2030 secara bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kementerian Digital, jabatan dan agensi di atas input serta penyediaan teks penggolongan saya pada hari ini di mana kita telah pun berjaya menjawab kepada hampir semua persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Segala isu ini tidak dapat saya sempat dihuraikan melalui tempat dengan ada kerjasama mereka. Saya ingin juga mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk meyakinkan bahawa sekiranya tidak ada dijawab di dalam teks saya tadi, saya akan berikan dalam jawapan tulis dalam beberapa hari yang akan datang ini. Terima kasih dan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Digital. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2:30 petang.